Hari ini merupakan detik penting buat ribuan calon SPM di seluruh Malaysia. Ia bukanlah pengakhiran namun permulaan dalam hidup para pelajar untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Lulus 100%. Tahniah. Okey, grade purata sekolah meningkat daripada 2.11 kepada 2.2. Lulus semua mata pelajaran. Tahun lepas kita capai 88.33% daripada 106 orang calon. Tahun ini kita capai 130 orang. Saya ucapkan tahniah. Derma Masfi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini adalah pelajar yang sudah mendapatkan result SPM pada hari ini. Bolehkah anda memperkenalkan diri anda? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibadur Rahman dari kelas 5 Progresif. Ya. Terima kasih Abang Ibadur Rahman. Hari ini soalan pertama saya, apakah perasaan Ibadur Rahman sendiri dapat result SPM pada hari ini? Perasaan saya setelah mendapat result adalah sangat-sangat bangga dengan apa yang saya telah perolehi. Saya juga amat bangga dengan cikgu-cikgu yang bertukus lumus untuk menjalankan kelas tambahan untuk meningkatkan result saya. Baik, Abang Ibadur Rahman. Soalan yang kedua, apakah perancangan Abang Ibadur Rahman ni selepas mendapat result SPM? Setelah mendapat result SPM, saya akan melanjutkan pelajaran ke United States of America dan bawah tajaan Petronas dengan belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, iaitu Cancer. Terima kasih Abang Ibadur Rahman. Semoga impian Ibadur Rahman tu dapat dicapai dalam kehidupan anda sendiri. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kru Derma Lead TV. Bersama dengan saya pada hari ini juga adalah penerima calon SPM pada hari ini. Boleh perkenalkan nama diri anda? Okey, nama saya adalah Ahmad Khoi Rafi bin Fadul Azhar dari Tingkatan 5 Dedikasi sebagai alumnus, salah seorang alumnus Sekolah Menengah Bahasa Derma. Baiklah Kak I, ada beberapa soalan yang saya ingin bertanya kepada Kak I. Yang pertama adalah, siapakah yang memberikan inspirasi atau dorongan kepada anda sendiri? Sejujurnya yang memberikan inspirasi kepada saya ni adalah kedua ibu bapa saya, kerana bagi saya ni mereka ni adalah pembangkang semangat bagi saya untuk mencapai kejayaan yang saya impikan ni. Dan tak lupa juga kepada barisan guru-guru mata pelajaran saya seperti Cikgu Noriza, Cikgu Kecak Syikir, Cikgu Mona, Cikgu Nuraini, Salah Surya, Cikgu Zalina, Cikgu Monaliza, Cikgu Melati dan Cikgu Wan. Dan kalau saya terjumpa dia, saya minta maaf cikgu ya. Dan kawan-kawan juga memberikan inspirasi kepada saya untuk macam bagi saya ni semangat lah untuk belajar. Dan saya pun rasa semangat juga untuk ajar mereka. Macam tu. Okay. Saya harap Kak I
lah beberapa rakan tersebut. Okey, ingat semua. Okey, soalan yang seterusnya adalah apakah perancangan Kori selepas ini? Perancangan saya selepas ini adalah insyaAllah saya akan memohon untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Petronas dalam bidang kejuruteraan elektrik. InsyaAllah lah kalau dapat, insyaAllah. Ataupun kalau lain pun boleh, tapi asalkan dalam bidang kejuruteraan lah, engineering. Semoga impian Kori itu tercapai lah. Okay. Terima kasih Kori. Terima kasih. Bersama dengan saya pada hari ini ialah Ustazah Siti Khadijah. Bersama-sama untuk kita berbual pada hari ini. Baiklah Ustazah, bagaimanakah perasaan Ustazah melihat kejayaan pada Ustazah pada hari ini? Saya bersyukur seadanya lah. Sebab kerja keras daripada dapat cikgu-cikgu yang banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar anak kami daripada tetesan mengajar. Baiklah Ustazah, soalan yang kedua, apakah cabaran utama sebagai ibu bapa dalam membantu anak menghadapi pemeriksaan yang Saya setiap kali nak ada peperiksaan solat tak tinggalkan solat dan juga berdoa setiap kali lepas solat agaknya sentiasa bertawakal kepada Allah dalam apa saja yang dia hadapi. Supaya dia kena berusaha dan terus bertawakal, jangan harus usaha sahaja. Terima kasih Ustazah bersama dengan kita pada hari ini. Ini sahaja sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan cikgu melihat kejayaan pelajar cikgu pada hari ini, cikgu sangat gembira. Cikgu rasa terharu sebab mereka dapat merealisasikan hasrat mereka untuk mendapat A dalam mata pelajaran matematik. Ramai yang lemah matematik, tapi bila mereka berusaha, mereka banyak buat latihan percubaan, trial, akhirnya kejayaan mereka dapat dilihat pada hari ini. Anak-anak murid cikgu kebanyakannya semua mendapat A. Okey. Cabaran utama semasa SPM ialah cabarannya ialah jadual, mungkin jadual yang terlalu dekat, menyebabkan mereka kebanyakan membuat persiapan akhir. Tapi persiapan akhir itu memang banyak membantulah untuk mereka mendapat A dalam matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencapaian keseluruhan sekolah menengah kebangsaan Tengah, kita berlaku peningkatan lah dari GPA sekolah. Kita meningkat daripada 2.11 kepada 2.01 untuk tahun 2024. Manakala pencapaian straight A bagi tahun 2023 kita hanya ada 17 orang. Tahun 2024 straight A kita adalah 31 orang. Itu pencapaian straight A. Manakala peningkatan dari segi GPMP mata pelajaran, kebanyakan mata pelajaran meningkat pencapaian GPMP-nya, dan peningkatan yang mengalami lonjakan sarjana adalah subjek pendidikan seni visual daripada 2.50 ke 1.46. Jadi secara keseluruhannya peratus lulus semua subjek adalah 98.83% berbanding tahun lepas 88.33%. Itu peratus lulus ada daripada 137 orang pelajar, 130 orang lulus semua subjek. Itu secara keseluruhan. Okey, kepada pelajar-pelajar yang tidak mencapai tahap kecemerlangan, pencapaian SPM 2024 bukanlah orang kata satu yang boleh membenamkan kita punya cita-cita. Cita-cita kita pasti akan bermula. Selepas SPM kita boleh teruskan lagi cita-cita untuk mencapai yang lebih cemerlang. Ceburilah bidang
yang diminati dan akan mampu membawa anak-anak semua ke peringkat yang lebih cemerlang. Dengan berakhirnya bincang tadi, maka berakhirlah majlis penyerahan SPM bagi sesi kali ini. Apapun keputusan yang diperolehi, teruskanlah melangkah. Kejayaan bukanlah untuk yang paling bijak, tetapi kejayaan juga dimiliki oleh orang yang paling berusaha dan juga tekun, gagah berusaha. Sekian daripada saya, sekian, terima kasih. Gan lalu gan. Gan lalu gan. Apa dua lalu dah. Comel-comel kan cuma orang lain oh my god. Kat sini. Woi, lari laju. Laju. 2 3. Sat. Aku nak sebut mangsa yang kedua ni. Depan lagi. Okey, Apa nak pada kita tu? Dia kata tu. Sekejap. Saya zoom out sikit. Zoom out sayang. Aku tak atas sikit. Nampak dia punya kawan sikit. Dia nampak jalan dia. Siapa nak tengok dia punya perjalanan dulu? Teruskan melangkah. Kejayaan bukanlah untuk yang paling bijak, tetapi kejayaan dimiliki oleh orang yang pintar dan juga Yang paling tekun.